Sebelum kau apply loan, aku nak kau faham satu benda ni dulu. DSR, Debt Service Ratio. Ramai orang, dia tak kira betul-betul. Dia main agak je. Lepas tu, bila loan kena reject, dia stress. Video ni, aku buat simple je. Kau ikut je 3 step ni, lepas tu, kau dah boleh agak dah berapa rumah kau boleh beli sebenarnya based on kau punya DSR. Bank bukannya tengok kau gaji besar ke kecil semata-mata. Dia tengok juga, lepas kau bayar semua komitmen, masih ada ruang tak untuk komitmen loan rumah? DSR ni lah cara paling senang nak nampak benda ni. Step pertama, kau kena tahu berapa total komitmen bulanan kau. Yang ni, tak payah tipu-tipu lah. DSR kau tak betul nanti. So, komitmen ni benda-benda macam loan kereta, loan motor, personal loan, kad kredit, PT-PTN, buy now pay later, BNPL tu macam SPay later, Grab pay later. Senang cerita, apa-apa benda loan dengan installment yang kau kena bayar tiap-tiap bulan, kau masukkan je semua. Step yang kedua, kau kena tahu gaji bersih kau berapa sebenarnya. Gaji bersih ni, duit yang masuk dalam akaun kau tiap-tiap bulan selepas potongan EPF, SOCSO, PCB, cukai LHDN tu. Orang putih kata take home money lah. Jumlah duit yang kau memang boleh pakai tiap-tiap bulan untuk survive. Step yang ketiga, kau bahagi total komitmen dari step pertama tadi dengan total income bersih dari step kedua. Lepas tu, darab 100%. Nanti kau dapat nilai DSR dalam percentage. Contoh, total komitmen 2,000. Total gaji bersih 5,000. DSR dia jadi 40%. Kalau total gaji bersih yang sama 5,000, tapi total komitmen 3,000 pula, DSR tu dah naik jadi 60%. Kalau total komitmen 4,000, DSR dah jadi 80%. Lagi tinggi DSR ni, lagi susah nak lulus loan sebenarnya. Ramai orang ingat loan dia boleh lulus. Boleh buat loan lagi. Tapi sebenarnya, komitmen bulanan dia tu dah buat DSR dia tinggi walaupun gaji dia besar. Kad kredit je dah 2-3 keping. BNPL lagi entah-entah 4-5 benda. Lepas tu, buat-buat terkejut bila loan kena reject. So, macam mana nak turunkan DSR ni? Cara dia, kau turunkan komitmen atau kau naikkan gaji bersih. Tu je. Untuk komitmen ni, kau janganlah tambah hutang baru. Kad kredit tu, jangan main swipe je. Hutang kecil-kecil tu kau cuba full settlement terus. BNPL ni, kau tak payah buat lah. Untuk income pula, tengoklah kalau kau dapat kerja baru, gaji lagi besar ke. Yang tu membantulah turunkan DSR. Kalau kau nak, WhatsApp je aku. Link ada kat description. Aku tolong kira berapa kau punya DSR. Lepas tu, aku beritahu kau berapa harga rumah yang kau boleh target. So, tak adalah kau buang masa survey rumah yang dah sah-sah loan kau takkan lepas. Kalau kau tengah usyar rumah kat JB dan area sekitar dia, kau tekan link dekat description. Ada Johor Project Cheat Sheet. Dokumen ni ada info lebih kurang 30 projek. Kau boleh buat sendiri comparison untuk mana-mana projek yang kau rasa best. Aku ada video lain yang cerita pasal hidden cost selain daripada 10% down payment tu. Benda ni penting. Kau kena tahu. Klik video ni dan tengok sekarang.